Hai. Okay, hari ni raya ke berapa? Raya keempat. So, hari ni kita ada macam masak-masak sikit sebab ada orang nak datang. Macam kampung saya nak datang, sepupu saya nak datang. So, kita adalah buat masak-masak sikit kan. Kita buat laksa Sarawak. Okay, jom kita tengok. Ini kuah laksa Sarawak yang kita buat. Okay. Macam itulah dia rupa dia. Okay. Itu masak banjar yang hari tu. Okay, yang ini daging masak hitam. So, ini adalah perencah-perencah carrot, timun, telur dadah, ayam, limau dengan belacan untuk laksa Sarawak. Dan kita ada nasi empit. And then kita ada limau sebagai dessert, buah-buahan. Dan kita ada puding roti. Okay, puding roti ni actually okay, dia macam ni. Puding roti ni sebenarnya kita tak sempat nak buat custard dia. Jadi kita orang buat macam ni je. Letak susu, puding roti. Kawan saya suka puding roti ni, tapi masalahnya tak ada custard. So tak tahulah kan macam mana. Dan kita ada pastry. Dan kita ada saya rasa macam kek lapis kot. Kek lapis. Okay, mak saya berjaya siapkan kek lapis. Okay, oh, kita ada kek lapis baru. Tada! Yang ini dua ni mak saya yang buat. Yang ini sepupu saya yang bagi dari Sarawak. Hari tu dia datang rumah. Raya ketiga semalam. Okay, ini kek kokos hari tu lah. Dengan ni. Okay, tu ada keripik, rempeyek. So, sekarang ni dah 8.20. Kita tunggu orang datang. Tu kita ada buat koktail. Saya ada buat koktail. Tapi kita belum ada letak ais lagi sebab saya tak sempat nak beli. Tak sempat nak beli tadi kan. Semalam pun saya lupa. Jadi saya minta sepupu saya tolong belikan aisnya. So far sebab saya tak tahu lagi sepupu saya datang pukul berapa. Jadi koktail ni tak ada ais dululah. Jadi kalau kawan saya yang sampai dulu, so mungkin dia boleh tunggu sekejap untuk makan. Lepas tu minum koktail. Saya harap time tu sepupu saya dah datang untuk bawa ais. So tu je lah. Kita tak buat masak banyak sebab kita punya jemputan pun tak adalah ramai sangat. Sebab saya actually sepupu saya nak datang hari ni. Jadi kita pun alang-alang tu kawan saya pun nak datang. Kita buat sekali, kita masak laksa Sarawak. Macam tu lah. Jadi kawan dulu dah sampai. Dari rumah ni. Okay. So I suruh drive slow sikit. Tadi kan I bersiap. So macam tak tahu lah, rasa-rasa macam diorang dah gerak aku. Tak. Sorry lah Angie, rumah I panas sikit. Tak apa. Tak ada. Luar sejuk. Sini depan ni tak ada aircon. Aircon kat belakang. Luar sejuk. Betul. Itu kek Hijau tu namanya kek lumut. Yang tengah itu nama dia kek sakura. Yang hitam itu nama dia kek kukus hitam. Ini kek lapis apa pun saya tahu, saya buat saja. Nama lupa. Tak tahu nama. Tapi ni sedap. Ini? Sedap rasa cappuccino. Ni tak manis sangat, so sedap. Ini kek kukus pilih kasih nama dia. Pilih kasih. Dia coklat dengan apa? Tak ada coklat. Tak ada coklat. Tak ada kelapa. itu. Ada rasa macam ada kelapa tak ada. Itu dalam dia kita ada letak ada macam cookies lah, kita crushkan masuk
Ini pun tak manis. Ini sedap. Sedap ah? Yang hitam tu. Abang Ratan sakit perut pula macam mana ni? Ais dah beli dia kata. Yang ni dah rasa? Belum. Ini belum. Sedap. Sepupu I nak datang hari ni. Jadi sekali lah. Okey tak? Manis sangat? Ini tak manis. Ni aunty buat dengan apa ini? Kelapa. Gula je nanti. Baru sempat nak motong. Wah. Kita hari ni busy betul. Kita seorang-seorang memasak. Dengan Lily, dua orang buat koktel tengah tunggu ais. Dah home tour. Ni rumah kita, dapur kita. Inilah dapur kita. Ni je sempat kita masak kawan-kawan. Apabila rumah kita yang berserak ke, ada berdebu ke ya. Sini tempat dessert, ada dua lagi dessert belum diletak. Baunya asap wang mai mercun. Siapa tu? Ada orang datang? Ada kereta tu. Sila makan Angie. Yes, boleh. Datin tu. Kok datin tu? You jadi aku punya tester Angie. Kalau I memang semua sedap je. Sedap Angie eh? Oh. Masak lalu depan lah. Kat sini. Masuk sini je. Jom dia. Tisu. Ada kenapa kena gigit nyamuk ke? Mana cat? Sana. Ha? Cat. Kena kurung. Kena kurung nak tengok kena tu lah. Kita ambil video. Abang dia rehat. Masuk. Lily ada kat dapur. Mak Ayah. Salam. Ni tetamu kita. Ni Datin. Jemput makan nanti Datuk. Saya beli cumi masuk je. Betul. Jemputlah makan. Sedap. Berbaloi lah datang. Dah semua tetamu dah balik. Dah balik tetamu kita. Ini koktel tadi. Ni kuih burukul. Dah, sunyi dah.
Mula balik. Asal kami tu nampaknya cantik kan? Nanti Lady lah waktu dah masuk Saya lah. Awak tak nulah Hari ni mi curry. Rasa apa khabar? Lama kita tak jumpa kan. Sorry lah sebab busy tuntutan kerja selepas raya kan. Jadi macam mana korang punya hari raya? Okey tak? Best tak? Saya so far alhamdulillah okey tahun ni. Open house tu taklah banyak tapi okey lah. Okay. Dapat duit raya ke? Saya masih dapat lagi duit raya. Okey, hari ni punya video saya nak buat santan kelapa jelly. Tahu tak? Betul. Coconut milk agar jelly. Ingat tak? Korang saya pun lupa nama dia. Korang pernah tengok video saya. Kalau siapa yang pernah tengok video saya sebelum ni, saya pernah buat. Saya pernah buat eksperimen untuk buat coconut milk agar jelly tu. And then saya bagi kawan saya rasa, which is sedap dia kata. And sekarang ni kawan saya buat tempahan. Nampak? Dia buat tempahan sebab actually office dia ada buat open house. Masih open house you guys. Kita raya kat sini setahun. Jadi dia buat tempahan untuk coconut agar jelly lah. So saya nak buat. Okay, jom. Okay, maaf, mungkin cakapan saya cepat sikit tadi sebab yelah dah lama kan tak buat video, kita tiba macam nervous. Okay, sekarang ni kita terus buat. Actually saya pun lupa dia punya resipi. Saya tu buat sekali Okay, yang saya tahu kita semua kena double kan. Okay, kali ni kawan saya tempah 2. Jadi dia punya bahan double. Mudah-mudahan jadi dan sedap. Bismillahirrahmanirrahim. So dia punya santan ni coconut milk 800. Bismillahirrahmanirrahim. 800 gram. 800 gram. Okay, ni baru 500. Sekarang ada 664. Okay, sebab saya punya tempat ni tak cukup, saya masukkan dulu 600. Bismillahirrahmanirrahim. 200 lagi dah. 200 lagi. So kita masuk lagi 200.
sikit. Kita terlajak sikit. Kita kena keluarkan. Macam ni lah kawan-kawan. Orang mau pandai buat kuih kan. Okay, sikit lagi. Terus. Alright. Okay, sekarang ni kita nak masukkan air kelapa. Air kelapa kita, kalau satu adunan air kelapa kita 350 ml. Jadi kalau dua, 700. Ya, betul. Okay. Ni pun nampaknya macam tak cukup. So kita masukkan macam tadi jugalah air. Bismillahirrahmanirrahim. So kita masukkan dulu 300. So ada balance lagi 400 lagi. Tu 300 lagi. So ada lagi 400. Okey, 400. Wah, tak bernafas kawan-kawan. Okey, sekarang kita nak masukkan agar-agar powder. Supposedly sebelum ni satu adunan tu saya buat 7 gram, which is 2 teaspoon. Tapi kita nak kurangkan sikit. Jadi 6. Supaya lembut sikit. Ya betul, supaya lembut. Sebab air tu macam rasa macam keras sikit. 12 lah. Ya. Tuang dia ni macam agak menakutkan ya. Macam timbangan tu tak bergerak Macam ni nak. Okay, ni 200 gram gula. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan. Masukkan gula-gula tu. Okey. Sekarang kita nak kacau semua, panaskan. Jom. Okey, sekarang kita panaskan ni ke? Kacau. Masakkan dia. Kita kacau dia sehingga semuanya sebati. Tadi gula, agar-agar, santan, air kelapa kan, sebati semuanya dengan medium heat. Okay, dah didih. So sekarang kita nak tutup api. Tutup je. Bismillahirrahmanirrahim.
Sudah habis. Okay, sekarang kita nak masukkan dalam tempat dah mendidih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita timbang, okey? Sebab takut nanti tak sama kan. Okey, kita terpaksa guna senduk sebab tadi tumpah. Itu yang saya takutkan. Itu 200. Oh 5, maaf. 500. Okey kawan-kawan. Okey, kita masukkan yang satu lagi. Tadi timbangan 550 So, itu pun yang kedua pun kita buat yang sama. Kita dah isi dua-dua ni 754 gram. Tada. Tada. So kita tunggu dia sejuk sikit. Lepas tu kita akan masuk dalam tisu. Sementara itu kita nak siapkan dia punya gula, Mak. Okey. Ni sekarang kita nak buat dia punya air gula. Kita guna gula apung dan Gula Melaka. kita campur. Kita guna untuk dua adunan ni. Gula apung tu kita letak berapa mah? 150 gram. Air tu kita lebihkan sikit 170. Lepas tu kita letak daun pandan. Garam. Secubit garam. So kalau dua adunan 2 cubit garam lah. Okay, kita dah masukkan garam. Ini kita kacau. Bagi gula tu hancur. Yeah. Campur semua. Ni dah didih, dah siap dah kita punya air gula. Oh ya, nanti nak tunjuk korang tempat air gula kita. Cantik tau botol. Dia tak letak dalam tempat kontainer, kita letak kontainer botol. Okay. Sementara kita tunggu kita punya air gula tu sejuk, inilah saya nak tunjukkan botol. Untuk letak air gula tu nanti, cantik tak? Jumpa dekat kedai Bag Vivian. Senang. Jadi tak adalah tumpah-tumpah kan kita punya air gula nanti. Cantik tak? Okay, inilah hasil daripada yang kita buat semalam. Coconut milk agar jelly. Cantik tak? Cantik kan? Okay, yang ini kita dah masukkan dalam tempat inilah yang kita nak tutup. Ini belum tutup. Cantik, saya suka. Okay, kejap lagi kita nak pergi hantar. Okay. Cantik tak? Kenapa saya rasa macam kening macam gelap sangat? Macam gelap kan? Okay. Macam gelap je.
Actually dia punya event adalah pukul 11, tapi sebabkan saya adalah VVIP, wow, VVIP off, jadi kita tak apalah nantilah saya betulkan kat sana. Jadi kita touch up sikit. Okay, kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Audio Jungle.